Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari. Man City 5, Fulham 4. Untuk game ni bro, aku rasa ramai orang overreact. Kau tahu Pal, yes 5-4 menunjukkan banyak sangat masalah yang kita nampak kat City punya defense. Yang tu aku rasa memang kita tak boleh nafikan. Cuma kalau kita tengok dari segi goal yang Fulham score, expected goals, concedes ni punya stats pun, aku baru double check tadi, City punya expected goal concede 0.9 lah. Tapi dia concede 4 biji. Apa maksud dia? Maksud dia 4 gol ni, untuk satu tim tu expected goal dia 0.9 yang dia patut score, tapi dia score 4. Maksudnya chance yang City concede ni tak adalah chance yang teruk sangat. Membuatkan Fulham tu sendiri yang memang clinical game ni. Chukwueze 2 gol literally pun change the game untuk Fulham lah. So disebabkan tu membuatkan dia score 4, concede 4 biji. Tapi aku faham orang overreact sebab okay, untuk compete for title Arsenal takkan concede 4 biji ni. Aku setuju. It's just that aku rasa this is one off lah. Aku faham game lead saya tu pun diorang concede 2 gol last minute pemenang pada Foden. But kat game ni dia literally different game lah, which is diorang score dulu banyak gol, kemudian diorang concede chances lah. Tapi kalau kau cuba untuk analyse, cari masalah apa yang kau nampak kat City, sangat simple lah. Is bila kau dah tahu kau dah concede score 5 biji, man, bila, tak payah tunggu 5-4 kau dah 5-2 pun, kau kena faham this is away from a clever cottage. Tukar beberapa players yang mana kau rasa tak cukup physical enough untuk game away from home, and try untuk build up that defense menggunakan play physical in terms of substitute. Kau biar Bernardo Silva atas padang, kesilapan terbesar. Kita semua tahu Mamat ni boleh create. Aku tahu dalam minda Pep, the only way aku boleh fikir adalah Pep nampak City ni sebenarnya boleh score lagi at least 2 gol ke apa. Sebab 5 gol banyak gila kan. So mungkin boleh 7 biji ke kan. Nak build that gap in terms of goal advantage. Kata-katalah lepas hujung season, Arsenal end the season dengan City sama point katakan. So diorang ada kelebihan goal advantage. Tapi the fact that kau tak boleh nampak yang mana Fulham ni akan comeback, kesilapan besar. Aku faham bila fans tu sendiri nampak kau score walaupun kau di belakang, diorang akan jadi that 12 man. Diorang akan jadi bunyi yang makin kuat yang akan effect confidence kau as a team. At the end of the day, bila kau tengah main bola atas padang, team yang ada momentum usually adalah team yang baru lepas score. Tak kisah 5-1, 5-2, 5-3. Tapi shout out dekat Pep, sebab lepas diorang concede gol keempat, kita nampak Pep cuba untuk slow it down, cuba untuk gain control of the game. But at that time nampak play pun dah shaky. Sebab aku kena faham City team ni, most players adalah play inexperienced in terms of title race compared to City yang dulu. So diorang tak, mungkin ada aku sepek busa dan mungkin diorang tak boleh nak manage, tak tahu macam nak manage the game well, make sure diorang kekal. Sebab tu kau tengok sampai hujung game King dapat chance yang almost score. So maksudnya apa, diorang tak boleh nak manage bila diorang kena pressure after pressure. Sebab tu aku rasa ramai orang tak nampak City untuk compete until hujung season ni lah. Sebab benda-benda macam ni lah, 2 game untuk menang nipis. Tapi bagi aku concede 4 biji ni overreact. Fulham pun takkan score gol-gol rocket macam ni. Gol-gol macam cantik-cantik mat. Iwobi superb goal, Chukwueze first goal tu superb volley, second goal Chukwueze superb lagi sekali. Tak pernah overreact lah. So aku rasa gol-gol Fulham tu yang Fulham concede yang patut kita tanya, apa kau concede gol-gol yang patutnya kau kena defend lah better sikit. Faham tak? Tapi aku rasa ni semua adalah main game lah, to be fair. Sebab kalau kita tengok segi rekod pun, masuk dalam game ni, game menangnya City dalam game ni adalah 16 game consecutive berturut-turut against Fulham. So this is the highest mana-mana team ada consecutive punya menang against mana-mana team dalam Premier League. So City tengah pegang rekod ni, which is against Fulham lah. So itu sangat menarik, yang membawakan kalau lah diorang drop point katakan kan, so diorang akan memecahkan rekod diorang sendiri, which is diorang stop menang ni. Sayang lah, tapi disebabkan diorang ada pengalaman tu meneruskan. Ramai orang target dalam rumah, aku faham. Sebab dah akan merasa Premier League finally, inilah Premier League sebenar. Kau shot stopper rocket, rasakan. Aku tak nafikan benda tu. Aku setuju juga sikit. Sebab at the end of the day, play macam dalam rumah ni, bila kau yang just quality dia majority dekat shot stopping, sesuai untuk game-game Champions League lah. Sebab kau perlukan that fine margin kan. Macam certain time kau perlukan save yang out of this world, Donnarumma boleh provide. Tapi against team-team rakus consistently dan Premier League yang agresif ni, dia akan struggle lah. Sebab kalau kau tengok macam contoh gol Chukwueze kedua tak silap, Donnarumma sepatutnya tolak bola tu lebih jauh. Sebab aku nak faham Donnarumma tinggi gila kan, kau nak
nak bagi alasan apa dia tak cukup aerial tak cukup. So David Raya yang superb aerial ability dia pun, dia tak setinggi Donnarumma. So orang expect lebih dari Donnarumma. Tapi at the end of the day, walaupun Donnarumma badan besar, kita semua tahu, kita tengok Donnarumma cara bila setiap kali nak stop aerial ball tinggi, dia bukan physical. So walaupun dia tinggi, bila sebabkan corner ke apa, play semua main physical aggressive, Donnarumma agak struggle kat situ lah. Tapi kalau just open play shot stopping, dia superb. Itu aku tak menafikan lah. But yeah, on to the next game untuk City. And antara benda aku rasa kita kena sembang juga, Haaland finally 100 gol for Manchester City, play paling laju, pecahkan rekod Alan Shearer untuk hit 100 gol. Alan Shearer 124 kan, dia 100 gol man. And Foden slowly go into form. Aku sayang lah sebab aku rasa Haaland boleh score lagi banyak gol, patut lagi 2 chance kena tiangan. But at least the score akan bantu momentum dia. Aku tengok bapak ada pun happy daripada score. Bro, Foden keep out untuk Mamat ni. Sebab kalau kau ingat 2 season lepas, punca kemenangan diorang untuk Liga, Phil Foden bila dia jumpa form dia balik, nampak gayanya dia cuba form dia balik. Sebab aku rasa dengar macam last season pun dia ada masalah family sikit kan, buat kan kita nampak performance pemerudu atas padang. Tapi season ni kita nampak Foden dah slowly ni, tak silap since 23-24 player yang paling tinggi skor gol from luar kotak. So itu impressive lah untuk player yang kecil macam Foden ni. But yeah, we'll see on to the next game sama ada Foden boleh continue menyelamatkan City lagi dan lagi ketat. At least okay, sebelum ni hanya rely on Erling Haaland untuk selamatkan diorang setiap game. Sekarang diorang ada player baru Phil Foden untuk consistently selamatkan diorang enggak. Sama ada boleh keep up benda ni, tak siapa akan tahu. But tak perlu overreact aku rasa, sebab stats menunjukkan itu bukanlah segalanya.